Bayangkan guys, Ogos 2026, perlawanan pembukaan EPL dekat Stamford Bridge, Xabi Alonso berdiri dekat tepi padang dengan suit smart dia. Dan Chelsea turun dengan formasi signature dia iaitu 3-4-2-1 yang pernah buat Bayer Leverkusen jadi juara di Bundesliga. Siapa yang akan main? Adakah Enzo Fernandez akhirnya jumpa dia punya rentak sebenar? Siapa yang akan mengganti posisi Florian Wirtz? Jadi hari ini aku nak bongkar satu rahsia lah mengenai formation dan juga pemain pilihan Xabi Alonso yang sesuai lah dengan sistem dia iaitu 3-4-2-1 di Chelsea. Kita akan susun starting 11, idaman yang paling logik dan juga paling taktikal serta siapa sebenarnya yang akan sesuai untuk bermain dengan sistem Xabi Alonso pada musim hadapan. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel aku iaitu The Blue Podcast Malaysia, channel kesayangan korang. Memandangkan Xabi Alonso dah sah mengambil alih kerusi panas dekat Chelsea sebagai manager pada musim hadapan, jadi aku rasa ini adalah masa yang paling sesuai lah untuk aku bincang tentang fakta taktikal. Macam mana rupa First 11 Chelsea di bawah sistem Xabi Alonso? Siapa yang akan kena sidai? Siapa yang akan bersinar? Jadi kita akan bedah position by position. Okey, kita mulakan dulu dengan blueprint tactical Alonso. Dia wajib bermain 3-4-2-1. Ini adalah satu rahsia yang bukan lagi rahsia lah. Satu rahsia yang semua orang pun sudah tahu. 3 centre back yang selesa dengan bola di kaki, 2 wing back yang mempunyai kepatasan, yang mempunyai kelajuan untuk naik dan turun, double pivot di bahagian tengah untuk memberikan kestabilan pasukan, dan juga 2 number 10 dekat half spaces di belakang seorang striker tunggal di bahagian hadapan. Okay, kita mulakan dulu dengan penjaga gol. Setakat ini yang aku rasa yang sesuai adalah kita akan guna Robert Sanchez lah. Philip Johansson mungkin ada kualiti, tapi untuk kestabilan Robert Sanchez lebih berpengalaman lah pada pendapat aku. Dan Alonso dia memerlukan seorang keeper yang tidak menggalabah apabila kena press. Mungkin juga akan ada keeper yang baru yang akan dibawa masuk oleh Xabi Alonso. Kalau nak cakap tentang siapakah pemain yang menjadi idaman aku, dah tentunya lah Diogo Costa ataupun Gregory Kobel lah. Ataupun juga mungkin kita boleh beat James Trafford daripada Manchester City. Okay, seterusnya kita akan berbincang mengenai 3 centre back. Ini adalah yang paling kritikal lah. Di posisi left centre back, kita akan bawa masuk pemain baru. Semestinya pemain baru. Takkan kita nak guna Badiashile ataupun Tosin dekat situ. Pemain ini yang berada di left centre back ini perlu ada kaki kiri yang berbisa lah untuk build up play. Sama macam peranan Piero Hincapié semasa dia dekat Bayer Leverkusen. Siapakah pemain tersebut? Mungkin juga kita boleh beat Marco Senesi ataupun juga Alessandro Bastoni. Senesi dah free Bosman ruling sebab dia dah tak sambung kontrak dia bersama dengan pasukan Bournemouth. Manakala Alessandro Bastoni, kalaupun dia datang mungkin bukan harga yang murah lah. Kedua-dua ni mempunyai kaki kiri yang baik. Di bahagian tengah iaitu centre back, kita perlukan seorang sweeper lah yang boleh sweep bola apabila kita diserang. Kalau Levi Colwill Kalau Levi Colwill ni fit, dia yang akan pegang role ini. Sebab dia mempunyai passing range, composure, anticipation yang baik. Dan di posisi right centre back, kita tak boleh pakai Tosin ataupun pemain-pemain yang centre back kita yang slow. Ini sebabnya kenapa Chelsea perlu target pemain baru. Contohnya adalah Maxson Lacroix ataupun juga Murillo daripada Nottingham Forest. Lacroix tadi daripada Crystal Palace. Kalaulah Lacroix masuk, dia punya kelajuan itu 35 km/h tau untuk musim ini akan menjadi kunci utama lah untuk cover ruang kosong apabila wingback kita naik ke atas. Tak kisahlah sama ada Malo Gusto ke ataupun Reece James. Ataupun juga mungkin Xabi Alonso boleh develop Wesley Fofana sebab Wesley Fofana ni dia ada kualiti, cuma dia tak ada konsistensi dan dia juga mempunyai pace yang baik. Seterusnya, sistem Xabi Alonso ini akan mati kalau wingback tak function. Di sebelah kanan kita tahu peranan Jeremy Frimpong yang kini beraksi dengan pasukan Liverpool itu akan diambil oleh Reece James ataupun juga Malo Gusto lah sebagai sub. Hantaran James ni memang tak masuk akal. Dia macam midfielder tau. Dia punya passing range, vision dia, crossing dia memang world class. Malo Gusto, okay, kita simpan dia sebagai super sub. Sebab apa? Sebab Reece James ni kadang-kadang dia mengalami kecederaan. Jadi di situlah gunanya Malo Gusto sebagai seorang right wing back. Dan aku harap Xabi Alonso boleh develop dia supaya dia lebih konsisten untuk deliver lah. Dan di sebelah kiri, peranan Alex Grimaldo itu akan diambil alih oleh Marc Cucurella.
Memang itu dah tempat dia sebagai seorang left wing back. Dia agresif untuk merampas bola dan dia juga pandai untuk menyusup masuk ke dalam kawasan berbahaya pasukan lawan ataupun ke dalam kotak penalti pasukan lawan lah. Aku rasa Marc Cucurella tak perlu adjust banyak lah dia punya cara bermain sebab dia memang natural dekat situ. Okey, kemudiannya kita teruskan pula dengan double pivot. Ini bahagian engine di kawasan tengah Chelsea lah. Di sinilah sebenarnya magis sebenar akan berlaku. Alonso dia adalah seorang legenda lah, seorang midfielder legenda. Dekat Leverkusen, dia mengubah Granit Xhaka menjadi seorang playmaker yang terhebat. Dekat Chelsea, kita ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ni akan menjadi Granit Xhaka yang baru. Enzo akan dictate tempo daripada bawah. Siapa yang nak cover belakang Enzo kalau Enzo ke hadapan membantu bahagian serangan? Sudah tentu kita ada Moises Caicedo lah dalam peranan yang sama digunakan ataupun dilakukan oleh Ezequiel Palacios masa dekat Bayer Leverkusen. Jadi kemudiannya kita teruskan pula dengan bahagian serangan lah. Jadi sistem Alonso ini, dia tak pakai winger tradisional yang hug the lines. Dia guna dua number 10 yang berada di half space, di belakang striker. Di sebelah kanan, siapa lagi kalau bukan Cole Palmer? Alonso akan bagi Palmer freedom, macam dia bagi dekat Florian Wirtz. Tak payah nak turun terlalu ke bawah untuk merebut bola. Jadi tugas utama Cole Palmer adalah untuk fokus mencipta peluang ataupun magis dekat kawasan bahaya berlawan lah, iaitu di half space tersebut. Di sebelah kiri pasangan untuk Cole Palmer ni, aku letak João Pedro dekat situ. Kelicikan João Pedro dekat tight spaces akan menjadi mimpi ngeri untuk pasukan lawan lah. Dia juga mempunyai finishing, dia ada passing range dan juga dia ada kelebihan untuk memegang bola yang baik lah. Okay, kalau kita ikutkan, sekarang ni aku nak bercakap mengenai striker pula. Kalau kita ikutkan, sebenarnya kita dah ada satu striker yang baru yang akan datang lah pada musim hadapan, iaitu Emmanuel Emera. Dia juga mempunyai fizikal macam striker yang pernah digunakan oleh Xabi Alonso sebelum ini, iaitu Victor Boniface. Tapi kalau kita nak main corak yang lebih fluid dari tekanan dan tekanan dari bahagian hadapan yang gila-gila, dan assume bot memang betul-betul pegang kata-kata dia untuk bagi kelebihan ataupun kuasa kepada Xabi Alonso untuk pilih pemain. Pemain impian aku adalah siapa lagi kalau bukan Julian Alvarez. Alvarez ni dia sangat mobile. Dia akan press pertahanan gila-gila dan juga boleh untuk membuka ruang untuk Palmer dan Neto untuk menjadikan gol. Berkemungkinan juga di sinilah peranan Nicholas Jackson akan kembali bersama-sama dengan pasukan kita pada musim hadapan kan. Okay, korang dah nampak tak sekarang ni betapa sempurnanya sistem 3-4-2-1 ni untuk menyelesaikan masalah apa yang kita sedang alami sekarang pada musim ini. Yang pertama, aku nak cerita ada dua sebab. Yang pertama, sistem ini akan menutup kelemahan pasukan kita. Bila kita ada 3 centre back ditambah dengan Moises Caicedo yang menjaga di kawasan hadapan kotak penalti kereta sendiri dan berkemungkinan Enzo Fernandez yang akan membantu dalam transition bertahan, kita dah mempunyai 5 rest defense. Kita dah ada 5 rest defense dekat situ. Jadi by logiknya kita tidak akan mudah dibolosi semasa counter attack yang selalu terjadi pada musim 2025-2026 inilah. Yang kedua, ianya akan memaksimalkan kekuatan ataupun strength pasukan kita. Chelsea ni ada beberapa pemain yang boleh bermain dalam posisi number 10. Dan dekat sini, sistem ini 3-4-2-1 ini memberikan kebenaran kepada Cole Palmer dan juga João Pedro untuk bermain serentak tanpa mengorbankan keseimbangan pasukan. Dan yang paling penting, pengurus macam Xabi Alonso ni, dia ada aura dia tersendiri. Pemain muda macam Estevao, macam Jamie Gittens, macam Levi Colwill akan respect dia 100%. Dia bukan pengurus yang cuma berduduk dekat tepi padang, tulis dengan buku nota, pegang iPad masa training session. Tak. Dia sendiri yang akan menunjukkan depan mata pemain-pemain ini macam mana nak hantar bola itu semasa training. Itu adalah kelebihan Xabi Alonso. Kesimpulannya sekarang ni, first 11 idaman ataupun yang akan digunakan oleh Xabi Alonso berkemungkinan lah, ini adalah ramalan aku lah, Sanchez, Lacroix, Fofana, Colwill, James, Caicedo, Enzo, Cucurella, Palmer, João Pedro dan juga Julian Alvarez. Ataupun juga mungkin Emmanuel Emera. Ataupun mungkin juga Nicholas Jackson.
Ini adalah line up yang kalau digilap dengan betul oleh sentuhan taktikal Xabi Alonso, bukan setakat boleh kembali ke top 4 ataupun top 5 Premier League pada musim hadapan. Silap-silap boleh cabar piala domestik, sama ada League Cup ataupun juga FA Cup. Dan berkemungkinan jika pasukan Chelsea layak ke UECL ke ataupun ke UEL ke pada musim hadapan, mungkin juga boleh mencabar kejuaraan Eropah tersebut. So itu adalah barisan idaman aku lah, versi Xabi Alonso untuk musim 2026-2027. Kalau korang setuju, korang mungkin mempunyai sama wavelength dengan aku lah. Ataupun korang mungkin tak bersetuju, ataupun mungkin ada nama lain yang korang rasa wajib ada dalam First 11 ini. Romeo Lavia ke, Estevao ke, Garnacho ke, Liam Delap ke. Drop line up impian korang dekat ruangan komen sekarang. Aku nak tengok sebenarnya formation siapa yang paling padu. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang share dan juga butang subscribe lah untuk konten bola sepak taktikal yang lebih mendalam. So itulah adalah konten aku untuk episod kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. This is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.